أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Radio IKIM pada malam ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat wa'afiat dan sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada malam ini saya akan meneruskan perbicaraan saya dalam ruangan tadabbur. Tadabbur, dan tajuk yang telah saya bicarakan dalam 2 pertemuan yang lalu ialah mengenai Al-Quran dan penjagaan kesihatan diri kita, mental dan fizikal kita. Mudah-mudahan kita mendapat suatu kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang telah saya nyatakan dalam 2 siri yang lalu, bahawa Al-Quran, kalau kita merenungi Al-Quran, maka kita mendapati bahawa Al-Quran amat menitik beratkan sangat-sangat penjagaan kesihatan diri kita, mental kita, jiwa kita, rohani kita, fizikal kita. Kerana itu kalau kita memerhatikan Al-Quran, maka Al-Quran banyak memberikan panduan-panduan yang amat bermakna, terutamanya dari sudut yang saya sebut dulu, sudut pencegahan penyakit, ataupun disebut di dalam bahasa Arab sebagai al-ilaj al-wiqai, preventive measure, preventive medicine, preventive medication. Mudah-mudahan dengan cara kita sentiasa menjauhkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh membawa mudarat, kita akan sihat di dalam kehidupan kita. Walau bagaimanapun, perlu saya nyatakan, tidak dinafikan bahawa sakit ini adalah sebahagian daripada ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang memanglah kita jaga kesihatan kita dengan penuh kesempurnaan, penuh teliti, tapi kita sakit juga. Jadi kita kena faham dalam Islam, sakit ini adalah sebahagian daripada ujian Allah. Walaupun kita menjaga kesihatan, tetapi kadang-kadang Allah uji juga kita, duga juga kita dengan kesakitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, yang bermaksud, dan kami akan menguji kamu dengan perkara-perkara yang buruk dan perkara-perkara yang baik sebagai dugaan di dalam kehidupan ini. Walau bagaimanapun, penting kita melakukan langkah-langkah pencegahan awal. Sekurang-kurangnya kita boleh meminimumkan sakit yang menyerang kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, di sana ada satu ayat yang saya nak baca pada malam ini, di mana di dalam surah An-Nisa ayat 71, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum. Ayat ini amat besar sekali maksudnya. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, ambillah langkah-langkah penjagaan yang boleh menjaga diri kamu. Jadi dalam ayat ini kalau kita tengok, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita agar mengambil langkah-langkah yang boleh protect diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik, daripada musuh-musuh kita. Daripada, menurut para ulama tafsir, maksud khudhu hidrakum itu maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang-orang Islam mengambil senjata dengan tujuan untuk mengawal diri kita daripada musuh, Jadi yang pentingnya, ayat ini memang mengajar kita supaya kita jangan terlupa, jangan lalai, segera mengkuburkan diri kita, membentengkan diri kita daripada segala perkara yang berbahaya di dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jadi bila kita sebut masalah mengkuburkan diri kita ini, di dalam mengulas ayat ini, ulama tafsir mengatakan perintah kita membenteng diri kita, kita mengambil langkah-langkah penjagaan diri kita ini, sama sekali kata para ulama tidak bercanggah dengan tuntutan bertawakal kepada Allah. Kerana kewajipan bertawakal kepada Allah pada masa yang sama juga menuntut kita, mewajibkan kita mengambil ikhtiar, berusaha dan berikhtiar. Jadi 2 kombinasi ini, usaha dan ikhtiar, di samping kita bertawakal kepada Allah, adalah 2
usaha yang tidak boleh dipisahkan dalam kehidupan kita. Jadi kita kena berusaha untuk melindungi kita daripada segala perkara-perkara yang tidak baik. Kita tak boleh cakap kalau dah sampai ajal kita mati, kalau dah sampai takdir Allah kita sakit. Jadi kita biarkan, kita tak boleh. Jadi kita kena berusaha untuk protect diri kita daripada musuh kita, daripada jin, daripada syaitan, daripada orang-orang yang ingin memusuhi kita, dan juga daripada penyakit-penyakit yang berbahaya dalam konteks perbincangan kita pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut pasal langkah-langkah al-ilaj al-wiqai ini, saya nak sebut Nabi SAW, kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi, sebenarnya Nabi SAW banyak memberi panduan-panduan kepada kita, banyak ayat-ayat Al-Quran yang boleh kita guna untuk protect, untuk mengkuburkan diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik dalam kehidupan kita di dunia ini. Sebenarnya banyak panduan-panduan Nabi yang perlu kita tahu. Sebab itulah kalau kita buka hadis-hadis Nabi SAW, nescaya kita akan jumpa begitu banyak sekali Nabi SAW menyarankan kita membaca zikir-zikir di waktu pagi, maksudnya lepas subuh, zikir-zikir di waktu petang, maksudnya selepas maghrib ataupun selepas asar. Kenapa? Kalau kita tanya balik diri kita, kenapa Nabi SAW amat menekankan zikir-zikir di waktu pagi dan juga petang? Maka jawapannya ialah tentulah supaya kita sebelum kita terkena musibah itu, sebelum kita terkena sakit itu, kita telah terlebih dahulu protect diri kita dengan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa Nabi SAW. Jadi di sini kita faham dalam usaha untuk kita protect diri kita daripada segala keburukan, bukan saja kita seperti mana yang saya cakap dalam 2 minggu yang lalu, bukan saja kita menjaga kesihatan pemakanan kita, minuman kita, gaya hidup kita, tetapi pada masa yang sama juga kita hendaklah mengkuburkan diri kita ini dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita selalu baca di waktu pagi dan juga di waktu petang. Jadi dalam kesempatan pada malam ini, saya ingin menyatakanlah untuk saya sebarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang terpilih. Ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang terpilih yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW untuk kita jadikan amalan. Kita baca lepas subuh kita boleh baca, lepas asar kita boleh baca, lepas maghrib kita boleh baca, kalau tak sempat kita baca lepas isyak. Mudah-mudahan dengan kita melazimkan diri kita membaca kombinasi ayat-ayat ini, dia akan menjadi kubu yang kukuh untuk menjaga diri kita daripada kejahatan, bukan saja manusia, terutama daripada kejahatan jin dan syaitan yang selalu ingin merosakkan kehidupan kita. Okey, jadi antara ayat yang boleh kita jadikan amalan sebagai preventive measure dalam kehidupan kita, boleh kita amalkan, tentulah yang pertama sekali, lepas kita sembahyang tu kita boleh membaca, tentulah yang sebesar-besar surah itu adalah Al-Fatihah. Itu satu, kita boleh menjadikan Al-Fatihah sebagai bacaan yang tetap kita baca lepas sembahyang. Itu satu. Kemudian yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan, antara amalan yang boleh kita jadikan amalan untuk mengkubur diri kita daripada segala keburukan, kejahatan adalah Surah Al-Baqarah. Saya sebut perlahan-perlahan malam ini yang boleh kita amalkan. Surah Al-Baqarah ayat 1 sehingga ayat 6. Okey, itu satu. Yang kedua, Surah Al-Baqarah ayat 284 sehingga 286. 284 sehingga 286. Dan yang ketiga, Surah Al-Baqarah ayat 163 sehingga 164. Jadi kombinasi ayat-ayat daripada surah Al-Baqarah yang terpilih yang saya sebut ni, memang ada hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita baca pagi dan petang ataupun pagi dan malam, sehingga dia menjadi, kalau dalam bahasa Arab dia kata hisnun. Hisnun ni maknanya kubu yang dapat menyelamatkan diri kita daripada musibah, daripada gangguan. Itu semua sebenarnya protection, sebab kalau kita terkena gangguan daripada jin dan syaitan, itu juga boleh menyebabkan penyakit rohani, penyakit fizikal. Penyakit rohani boleh, penyakit fizikal pun boleh terjadi. Okey, itu yang kedua. Okey, kemudian ayat berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan, yang boleh kita menjadikan amalan juga adalah surah Al-A'raf ayat 54 sehingga 56. Surah Al-A'raf ayat 54 sehingga 56. Ini juga ayat yang dianjurkan oleh
junjungan kita Nabi SAW untuk kita baca pagi dan petang. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, saya tambah lagi surah Al-Mu'minun ayat 115 sehingga 118. Ulang balik ya, Al-Mu'minun 115 sehingga 118. Boleh kita jadikan amalan, kita hafal dia dan kita jadikan amalan wirid. Bila kita baca tu, boleh kita berniat untuk mendekatkan diri kita dengan Allah dan untuk penjagaan diri kita daripada segala musuh yang ada. Kemudian berikutnya surah As-Saffatu, ayat 1 sehingga 10. Tahu kan surah As-Saffatu ayat 1 sehingga 10. Dan kemudiannya surah Ghafir, ayat 1 sehingga 3. Saya ulang balik ya, surah Al-Ghafir ayat 1 sehingga 3. Sebagai contohnya surah Al-Ghafir ayat 1 sehingga 3 ni, di mana Nabi SAW ada menyatakan dalam satu hadis. Saya nak buat contoh pada malam ni secara ringkas, di mana Nabi SAW menyatakan, barang siapa, terjemahannya, barang siapa yang membaca surah Ghafir, yang tadi itulah, ayat 1 pendek je, ayat 1 sehingga ayat 3, kemudian diikuti dengan membaca ayat kursi, maknanya surah Ghafir tu dia baca diikuti dengan ayat kursi, maka kata Nabi, apa kata Nabi? Hufidha bihima hatta yumsiya, maka dia akan dipelihara oleh Allah dengan sebab pembacaan ayat tersebut sehinggalah waktu petang ataupun malam. Dan barang siapa yang membaca kedua ayat tersebut di sebelah petang, maka akan dipelihara dirinya dengan sebab dia baca ayat tu sehinggalah pagi. Jadi ini adalah contoh yang ringkas di mana Nabi SAW telah memberikan kepada kita petua-petua, amalan-amalan, wirid-wirid yang boleh kita amalkan untuk penjagaan diri. Dan berikutnya adalah, saya nak sebut lagi secara ringkas, surah Ar-Rahman. Ar-Rahman ayat 33 hingga 35 boleh dijadikan amalan. Dan kemudiannya surah Al-Hashru ayat 21 sehingga 24. Al-Hashru 21 sehingga 24. Dan kemudiannya surah Al-Jin, ayat 1 sehingga ayat 3. Dan kemudiannya 3 kul, iaitu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, yang perlu kita baca. Yang paling baik setiap surah itu kita baca 3 kali waktu pagi dan 3 kali waktu malam. InsyaAllah ayat-ayat yang baru saya perturunkan, yang saya nyatakan sebentar tadi, itu adalah kombinasi ayat-ayat pemeliharaan diri kita zahir dan batin, insya-Allah, terutamanya daripada gangguan jin dan syaitan. Dan ini saya anggap sebagai amalan-amalan yang sangat penting sebagai penjagaan kesihatan diri kita sebagai seorang Islam. Jadi insya-Allah dengan kita mengamalkan ayat-ayat yang baru saya bacakan tadi, insya-Allah kita akan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sidang para pendengar Radio Hakim pada malam ini, okey, saya dah sebut tadi. Jadi maknanya kalau kita tengok dalam Islam, preventive medication itu, rawatan penjagaan itu, kita mestilah bersifat menyeluruh. Kita mengamalkan pemakanan yang sihat, minum air yang sihat. Minum air yang sihat tu maksudnya kita minum, bukannya kita minum air bergula, salah. Kita meminum air plain water, mineral water, kerana mineral water ataupun air kosong itu adalah sebaik-baik air. Dan bagi penjagaan kesihatan juga, sebagai tambahan pada malam ini, amat digalakkan kita meminum 2 liter air kosong pada setiap hari demi kesihatan organ-organ dalam badan kita. Itu adalah yang dinyatakan oleh doktor-doktor perubatan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran sebagai penjagaan kesihatan, kita juga mungkin boleh cuba pada malam ini. Pada malam ini saya nak cuba menyatakan beberapa makanan-makanan yang ada dinyatakan di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita tengok kitab Al-Quran ni adalah kitab yang agung, yang akan memberi rahmat kepada kita semua. Bukan saja ayat-ayatnya akan menjadi penawar dan ubat kepada diri kita, pada masa yang sama juga kandungan Al-Quran itu juga menjelaskan kepada kita beberapa bahan-bahan makanan yang sangat-sangat berkhasiat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Antaranya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok dalam surah, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kita berfikir, kita tadabbur Al-Quran. Mungkin sebelum ni kita tidak begitu ambil berat. Surah Al-An'am ayat 99,
wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bih nabata kulli syai'in fa akhrajna minhu khadira. Okey, jadi dalam ayat surah Al-An'am ni amat cantik sekali. Dalam ayat 99 Allah Subhanahu wa taala menyatakan terjemahannya, dan dialah Allah yang menurunkan hujan dari langit, menurunkan hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu segala jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi dengan sebab turunnya air hujan tu, tumbuhlah bermacam-macam tumbuhan di muka bumi yang berbeza-beza rasanya, mineralnya, zatnya, vitaminnya. Tapi yang pentingnya dalam ayat ini Tuhan sebut, kemudian kami keluarkan daripadanya tanaman yang menghijau. Jadi dalam ayat ini dia sebut khadiran, tanaman yang menghijau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini seolah-olahnya memberitahu kepada kita tentang satu perkara penting bagi saya, iaitu tentang kelebihan sayuran-sayuran hijau. Sayuran-sayuran hijau ni memang sangat penting menurut kajian-kajian saintis. Sayuran hijau ni menurut yang saya baca, dia ada kelebihan yang dia sebut. Kalau dari segi sains dia sebut ada klorofil. Ada klorofil. Elemen klorofil ni sangat baik. Dan klorofil ini menurut pakar perubatan boleh digunakan untuk mengubati penyakit kanser, jantung, AIDS, asma, diabetes, radang paru-paru, kemurungan dan bermacam jadi bila Allah Subhanahu wa taala sebut khadira dalam ayat tadi, itu menunjukkan kelebihan kita makan sayuran-sayuran hijau seperti brokoli, salad, alfalfa, wheatgrass, spirulina. Jadi benda-benda yang ada gambar sayur-sayuran hijau ni, maknanya kita faham menurut Al-Quran memang sangat bagus kita ambil demi penjagaan kesihatan kita. Jadi mungkin daripada malam ini mungkin kita patut bertekadlah kita jadikan pengambilan sayuran-sayuran hijau itu sebagai makanan utama dalam kehidupan harian kita. Sebab Quran sebut khadira tu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, yang lebih cantik lagi dalam ayat lain pula. Mari lagi kita meneroka Al-Quran. Jadi Al-Quran ada menyatakan beberapa makanan-makanan yang super untuk kesihatan kita, hadiah Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam surah Al-Baqarah, ini ayat ni memang cuba kita lihat pada malam ini, surah Al-Baqarah ayat 61, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Jadi terjemahan dia beginilah. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar, yakni kami sudah jemu dengan makanan yang semacam sahaja, maka pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami supaya dikeluarkan bagi kami sebahagian daripada apa yang tumbuh di muka bumi seperti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat ini sebenarnya kalau kita lihat dari sudut sains, Allah Subhanahu wa taala menarik perhatian kita kepada beberapa benda yang sangat penting untuk penjagaan kesihatan kita. Apa dia? Yang pertamanya mim baqliha. Mim baqliha ni kalau ikut terjemahan dia boleh merangkumi dua. Mim baqliha ini adalah vegetables, sayur-sayuran. Ataupun ada juga setengahnya menterjemahkan baqliha ni herbs. Herbs artinya bahan-bahan alam semula jadi yang ada nilai-nilai perubatan. Jadi artinya dalam ayat ini pertamanya dia menyuruh kita ambil berat dengan sayur-sayuran. Dan memang kita tidak boleh menafikan sebagaimana yang dinyatakan oleh pakar pemakanan, dalam pemakanan kita sepatutnya sayur-sayuran, buah-buahan itulah yang mesti paling banyak sekali kan berbanding dengan makanan dalam kategori yang lain. Okey, jadi pertama Tuhan ingatkan kita tentang kelebihan sayur-sayuran. Jadi kita boleh jadikan amalan pemakanan sayuran sebagai penjagaan kesihatan. Kemudian dalam ayat tersebut disebut lagi wa qithaiha dalam ayat tu. Qithaiha ni artinya timun. Timun ini adalah mudah kita dapat, mudah kita beli, dan ia adalah amalan sunnah Nabi SAW memakan timun menurut hadis. Jadi timun disebut dalam ayat. Jadi saya percaya tentu ada banyak kelebihannya kepada sayuran yang mudah kita makan, timun. Jadi mungkin kita boleh jadikan timun itu sebagai amalan harian kita. Kemudian disebut apa lagi dalam ayat tu? Disebut lagi wafumiha. Okey, fumiha itu adalah bawang putih. Jadi kita tengok dalam Quran,
Allah Subhanahu Wa Taala sebut bawang putih. Kalau bahasa Inggeris garlic. Kerana apa? Kerana garlic ini mempunyai banyak sangat kelebihan yang menurut pakar-pakar sains perubatan yang mengkaji. Malah ada di sana satu buku yang tertulis yang tajuk dia bawang putih sebagai raja antibiotik. Okey. Sebagai tambahan untuk malam ni lah, dalam sebuah karya yang saya baru tengok baru-baru ini, di mana terdapat banyak sekali kelebihan garlic, bawang putih. Memang disebut dalam Al-Quran. Bila Quran sebut, yakinlah adalah kelebihan-kelebihannya untuk kesihatan kita. Jadi menurut buku tersebut, antara kelebihan bawang putih ni, kita makan bawang putih ni, antaranya untuk mengelakkan risiko darah tinggi, stroke, mengurangkan risiko kanser. Dalam bawang putih ada antibakteria, ada antivirus, ada anti-inflamasi, anti peradangan, mengandungi, menguatkan lagi sistem imunisasi, mengurangkan kolesterol dan banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bawang putih. Sebab itulah kalau kita pergi ke farmasi pun memang ada kan dalam bentuk kapsul. Tapi yang pentingnya saya nak cakap, Al-Quran menyebut secara umum disebut, secara khusus disebut beberapa makanan yang penting kita bagi perhatian dalam diet kita. Itu yang penting. Kemudian Allah SWT juga sebut di sini wa'adasiha. Wa'adasiha ni adalah kacang adas. Kacang adas ia juga adalah sejenis makanan yang amat berkhasiat menurut sains. Dan yang terakhir sekali disebut sini wa basaliha. Basaliha dia lawan tadi garlic, bawang putih. Basaliha ni adalah bawang merah, dan kita tidak dapat menafikan bawang putih mempunyai banyak khasiat. Dan begitu juga menurut pakar pemakanan, bawang merah juga tak boleh kita nafikan. Sudah lama sebenarnya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bawang merah ni sudah lama dikenali dalam ilmu perubatan sebagai ubat diabetes. Saya nak sebut malam ni dalam kajian-kajian perubatan, di dalam bawang merah ini dianggap sebagai ubat diabetes, di mana menurut sebuah buku yang saya baca, kajian sains memperlihatkan bahawa bawang merah memiliki kekuatan untuk menurunkan gula dalam darah kita. Gula dalam darah kita ni bila dia tinggi mendatangkan banyak mudarat, terutamanya bagi orang yang kena penyakit diabetes. Jadi kita nampak di sini dalam ayat ini, walaupun ayat ini dia menceritakan tentang kisah Nabi Musa bersama kaumnya, tetapi kita jangan lupa segala jenis-jenis tumbuhan yang dinyatakan di dalam ayat ini sebenarnya mengandungi khasiat yang besar sekali untuk kesihatan manusia. Dan itulah sebenarnya mukjizat Al-Quran. Al-Quran ini memang agung. Tidak ada satu perkataan pun yang termaktub di dalam Al-Quran ini sia-sia. Semua ada rahsia dia. Okey, mari lagi tuan-tuan dan puan-puan, mari lagi kita cuba meneroka lagi. Apa lagi bahan makanan yang boleh kita manfaatkan? Antaranya, cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam surah Al-Insan. Dalam surah Al-Insan ayat 17. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. Yang bererti, dan mereka di dalam syurga itu diberikan minum sejenis minuman yang campurannya adalah dengan zanjabila, ni adalah halia. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang halia. Dan tahukah kita tuan-tuan dan puan-puan, pada hari ini halia pun kita tahu mempunyai manfaat yang sangat-sangat besar untuk kesihatan kita, seperti menurunkan tekanan darah, mengeluarkan angin dari badan, mengandungi antioksidan. Banyaklah, sebab itulah kalau kita pergi ke farmasi pun memang ada perusahaan halia. Yang pentingnya kita tengoklah, mana kita kagumlah, Al-Quran ada menyebut halia. Jadi halia ini tuan-tuan dan puan-puan boleh kita jadikan amalan, kita boleh jadikan jus. Malah menurut seorang pakar herbal tradisional, dia kata jus halia itu amat berkesan. Ini untuk saya sebut jugalah sebagai pengetahuannya, untuk buang angin dan juga untuk memberikan kecergasan kepada kaum suami, kepada kaum lelaki dalam melayari rumah tangga. Dia ada khasiat untuk memberi kekuatan kepada kaum suami, kaum lelaki. Jadi ada kelebihan yang menurut seorang pakar perubatan tradisional. Jadi boleh kita cuba amalkan, kita minum air halia dan pasti dapat kita melihat kelebihan halia. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya banyak lagi bahan-bahan makanan yang dinyatakan di dalam Al-Quran, yang kalau kita amalkan secara berterusan, percayalah dia boleh menjadi penawar kepada penyakit kita. Antara yang lain yang malam ni yang sempat saya sebut, antaranya adalah buah anggur itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, buah anggur tu memang sepatutnya menjadi buah
pilihan kita. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kita lihat dalam surah Al-Mu'minun. Buah anggur ni disebut banyak kali dalam Quran. Antaranya dalam surah Al-Mu'minun, فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dulu kebun-kebun. Allah SWT menyebut kebun-kebun daripada buah apa? Buah tamar dan anggur. Jadi Allah SWT bila dia menyebut buah tamar dan anggur, percayalah ini menunjukkan buah tamar itu yang mudah kita beli pada hari ini. Buah anggur itu memang mempunyai banyak kelebihan-kelebihan dari segi perubatan. Malah sebenarnya saya pun ada terbaca sebelum ini, ada satu buku yang bertajuk Al-Ilaj Bil-Inab. Maksud buku itu ialah merawat penyakit dengan menggunakan buah anggur. Jadi buah anggur ini banyak kelebihannya, banyak khasiatnya, dan sebab itulah kita nampak dinyatakan secara jelas, dinyatakan secara jelas oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi dah berapa jenis buah dah kita dapat pada malam ni yang boleh kita jadikan amalan diet kita. Amalan diet kita, walaupun mungkin tak selalu, tapi jangan sampai kita tak makan langsung lah buah-buah yang disebut dalam Al-Quran ni. Kemudian antara buah lain yang tuan-tuan dan puan-puan yang disebut juga dalam Al-Quran yang mesti menjadikan amalan diet kita juga, amalan untuk penjagaan adalah buah delima. Jadi tuan-tuan boleh tengok ada dalam Quran surah Al-An'am ayat 141 disebut dalam tu, dalam ayat tu disebut wazaitun warrumman wazaituna warrumana mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Okey, jadi dalam surah Al-An'am ayat 141 ni Allah Subhanahu Wa Taala menarik perhatian kita kepada dua buah. Percayalah banyak rahsia dia buah-buah ini yang telah ditemui dalam kajian sains hari ini, iaitu buah delima, buah zaitun dulu. Yang pertamanya buah zaitun, dan kita tidak dapat nafikan buah zaitun, minyak zaitun ni adalah antara buah yang paling lama digunakan dalam perubatan dalam sejarah manusia. Buah zaitun ni memang banyak kelebihan dia. Minyak zaitun pun memang banyak kelebihan. Tak sempatlah saya nak menceritakan, ada di dalam, boleh tengoklah dalam buku-buku, dalam internet. Tapi memang disebut dalam Al-Quran tentang buah zaitun dan juga tentang buah delima. Jadi ini tuan-tuan dan puan-puan jelas menunjukkan kepada kita buah zaitun, buah delima, buah anggur, buah tamar, buah-buah yang disebutkan di dalam Al-Quran secara khusus ini pastinya mempunyai kelebihan yang amat nyata sekali untuk kesihatan, yang boleh kita manfaatkan mulai malam ini. Kita berazam kita manfaatkan untuk jadikan sebagai diet harian kita, daripada kita makan makanan-makanan yang diproses, yang kadang-kadang terlalu tinggi sangat garamnya, tinggi sangat gulanya, tinggi sangat MSG-nya, sehingga banyak membawa kemudaratan kepada diri kita untuk jangka panjang. Dan begitu juga tuan-tuan dan puan-puan, tak dapat kita nafi, yang perlu saya sebut juga di dalam Al-Quran juga, satu lagi bahan makanan yang dianggap sebagai raja ubat adalah madu lebah itu. Fihi syifa'ul linnas. Di dalam madu lebah itu ada penawar bagi sekalian manusia. Jadi kalau kita tengok madu lebah itu diambil daripada mana? Madu lebah itu datangnya daripada lebah. Lebah sebelum dia nak buat madu lebah tu dia makan apa? Ada kalau ikut dalam Quran, dia makan daripada buah-buahan. Jadi daripada buah-buahan itu terhasillah madu lebah yang tersimpan dengan begitu cantik sekali dekat sarangnya, lalu kita ambil. Jadi madu lebah ni dianggap sebagai raja ubat. Tapi yang pentingnya bila kita nak menjadikan madu lebah ini sebagai ubat dan sebagai penawar, pastikan madu lebah yang asli, yang 100%. Jangan tersilap ambil madu lebah yang telah dicampur dengan gula yang diproses, itu mungkin boleh mendatangkan kesan yang tidak baik pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan huraian yang amat ringkas pada malam ini menjelaskan kepada kita bahawa kita nampak unsur-unsur penjagaan kesihatan itu ada di dalam Al-Quran. Yang pertamanya, kita boleh menjadikan ayat-ayat yang saya telah sebut tadi itu sendiri sebagai ayat-ayat terpilih, ayat-ayat yang ada sandarannya daripada hadis Nabi SAW yang boleh kita baca sebagai wirid untuk protect kubu diri kita daripada segala kejahatan manusia, jin, syaitan, iblis dan orang-orang jahat. Itu satu kita nampak. Dan satu lagi, di dalam Al-Quran juga kita tidak boleh menafikan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyenaraikan berbagai jenis-jenis makanan dan khususnya buah-buahan yang paling berkhasiat,
paling berfaedah untuk kehidupan manusia. Kalau kita jadikan buah-buahan itu sebagai amalan harian, saya percaya insya-Allah kita akan mendapat kehidupan yang sihat. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup bicara lah, semua buah-buah yang baru saya sebutkan tadi itu memang melambangkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita bayangkan macam manalah dengan turunnya air hujan daripada langit dan dengan tanah yang sama, tanah hitam yang sama, daripada bahan yang sama, Allah dapat mengeluarkan berbagai-bagai buah-buahan, rasanya berbeza, nikmatnya berbeza, zatnya berbeza, kelebihannya berbeza. Cuba kita fikir malam ni, macam mana daripada tanah yang begitu kita pijak tiap hari itu terbitnya buah-buahan yang begitu tinggi nilainya. Bukankah tuan-tuan dan puan-puan inilah melambangkan kebesaran dan kewujudan, yang penting kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan rahmatnya dengan memberi rezeki yang berbagai-bagai kepada diri kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat mungkin setakat itulah sedikit sebanyak yang dapat saya buat pengisian tadabbur pada malam ini. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita lah untuk kita beramal dengan sedikit sebanyak maklumat yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memohon ampun dan maaf atas segala kesilapan dalam penyampaian saya pada malam ini. Sekali lagi saya terlupa nak perkenalkan, saya adalah Dr. Rushdi bin Ramli daripada Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.